Kementerian Pengangkutan Malaysia melalui Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia akan melaksanakan penguasaan larangan pemanduan ke atas kenderaan barangan ataupun road ban bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri 2025. Larangan ini akan dikuatkuasakan selama 4 hari, iaitu pada 29 dan 30 Mac 2025 untuk sebelum perayaan, serta pada 5 dan 6 April 2025 selepas perayaan, mengambil kira peningkatan trafik yang ketara, khususnya bagi kenderaan persendirian yang akan bergerak pulang ke kampung halaman. Tujuan utama road ban ini adalah bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas serta mengurangkan risiko nahas jalan raya akibat percampuran trafik antara kenderaan barangan dengan kenderaan persendirian. Pihak MOT dan JBJ ingin mengingatkan kepada semua pemilik dan pemandu kenderaan barangan supaya mematuhi larangan pemanduan tersebut, dan sekiranya terdapat kenderaan yang gagal mematuhi kaedah 2/1 kaedah lalu lintas jalan larangan pemanduan kenderaan barangan 2025, akan diambil tindakan di bawah Seksyen 59 Akta Pengangkutan Jalan, yang mana kompaun sebanyak RM300 atau denda di mahkamah tidak melebihi RM2,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan jika disampaikan kesalahan. Selain daripada itu, sebagai usaha berterusan MOT dan JPJ untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya, khususnya untuk musim perayaan, pihak JPJ juga akan melaksanakan aktiviti penguasaan dengan strategi secara menyeluruh dan berfokus menerusi operasi khas Hari Raya Aidilfitri pada 24 Mac sehingga 8 April 2025 di seluruh negara. Operasi tersebut adalah bertujuan untuk memantau, mengesan dan mengambil tindakan terhadap pengguna jalan raya yang melanggar peraturan dan undang-undang jalan raya yang berkuat kuasa. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan serta memastikan aspek keselamatan menjadi keutamaan semasa memandu. Laporkan aduan berkaitan kesalahan lalu lintas sepanjang musim perayaan ini melalui aplikasi MyJPJ. Dan kita pastikan supaya sama-sama patuh cermat sampai selamat. Dan ini adalah satu operasi yang memang diadakan setiap musim perayaan, khususnya Hari Raya Aidilfitri, dan kita berharap operasi yang dijalankan ini akan dapat memastikan orang ramai lebih berhati-hati, dan tujuannya ialah untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Okey. Dah biasa dah pakai ni. Okey.